Muhammad Syafiq bin Mat Yusof. Orang panggil Syafiq Yusof lah. Buat filem, saya filmmaker. Sebenarnya paling saya puas hati filem Sam lah. Kan? Sebab itu first filem saya. First time kan. Priceless lah. Journey buat filem tu memang sangat tak boleh lupa lah. Manis dan pahit pun ada juga kan. Dan mengubah diri saya. Filem tu mengubah diri saya. Dulu saya seorang yang young and dangerous. Sangat idealistik. Dulu saya tengok kalau filem tu tak best kan, mesti saya cakap apa hal lah, bodoh betul. Lepas tu director, kenapa tak buat macam ni, tak buat macam ni. Bila saya buat, saya tahu, oh patut lah. Kan, patut lah. Kan, adalah sebab-sebab dia yang kadang-kadang tak boleh dielak. Face the fact and get real. Itu yang saya belajar. Dua benda nak filmmaker Malaysia ni. Face the fact and get real. Kita mesti nak jadi the best filmmaker kan. Kita mesti nak jadi filmmaker yang buat lain daripada yang lain. Tapi dia punya facts adalah this is a business. Malaysia kecil market dia. Bajet besar tak semestinya bagus, bajet kecil tak semestinya tak boleh bawa bagus. Tapi bajet yang kecil nak buat bagus, duit tu kecil tapi masa nak membuat, nak memikirkan tu takes a long time. Someone has to sacrifice masa diorang untuk buat sesuatu yang hebat lah. Contoh bayar kru murah kan. Macam Bila Nabila kan, because Bila Nabila itu first film yang saya produce, very low cost lah. Tu saya bayar murah. Macam Hollywood, beza dia ada bajet, ada masalah. Tak bajet, betul lah tak bajet. Dia tayang satu dunia. Penonton akan selalu kutuk pengarah Malaysia kan. Kenapa pengarah filem Malaysia macam ni kan? Tak ada orang yang nak filem dia jadi teruk. Dalam dunia ni, tak ada orang buat filem nak filem dia jadi teruk, tak ada. Pada filmmaker yang kat luar yang baru nak buat filem, better study dulu industri ni. Maksudnya kerja dulu kan, dapat tahu situation dia. Adalah cabaran-cabaran dia yang kita kena tempuh, kita kena accept.